Kami duduk dekat situ yang ada pintu gerbang. Kalau tengok dekat area Snowville ni, sini je yang ada pintu gerbang. So daripada luar tu kita dah boleh kenal dah. Yang ni memang sangat recommended. Terutamanya yang ada anak-anak kecil. Sebab sini macam everything ada, fasiliti dia lengkap. 5 hari bulan 1 snow turun dari semalam. So kat sini lah kami tinggal, Haito Inn. Jadi kalau nak datang sini, minta host Haito Inn yang arrangekan bas. Nak pergi Usong ni pun diorang boleh uruskan. Semua melalui WeChat. Fasiliti dia semua lengkap. Naik bas 100 yuan seorang dari Saint Sophia. Bayaran menggunakan Alipay. Tapi dekat Usong Link kena bayar pakai cash. Usong Link pula 400 yuan seorang. Kanak-kanak 200. Kalau rendah 120 cm. Inilah yang paling best berjalan sebab tak licin. Comel. Atas daun.